Orang stres ni dia nak cari apa? Cari tenang. Percaya tak kadang-kadang ubat tenang tu diubah suai. Ya, sekarang ni kan zaman orang tengah depression, orang tengah apa stres apa semua, sampai menyebabkan orang tu bukannya berubah ke arah kebaikan tapi dia berubah ke arah kejahatan. Maksudnya sebab dia depres, dia sanggup untuk bunuh diri. Astagfirullah. Sanggup untuk ubah lah. Kadang-kadang ada yang buat tattoo lah, berubah jantina. Jadi apa pandangan dan solusi untuk diorang? Dia nak cari perubahan. Dia nak tenang. Tapi yang dia ambil penenang palsu. Sebagai contoh yang paling mudah, kenapa orang nak ubah diri dia? Sebab dia tak selesa dengan situasi dan diri dia waktu tu. Dia rasa tekanan, dia nak keluar daripada tekanan tersebut. So dia pun menganggap bahawa aku perlu berhijrah. Dan dia pun dah faham istilah hijrah tak semestinya kena pindah rumah. Hijrah ialah aku berubah. Persoalan dia ialah sejauh mana dia ambil berat perubahan yang betul. Kita kena patah balik, tengok sampel cara Nabi SAW berhijrah dan kita adaptasikan dalam hidup kita. Hijrah bukan sekadar pindah dari satu tempat ke satu tempat, tapi kita kena pindah daripada tabiat yang buruk, yang merosakkan, kepada tabiat yang baik dan betul-betul menenangkan. Sebab orang stres ni dia nak cari apa? Cari tenang. Percaya tak kadang-kadang ubat tenang tu diubah suai? Ini tak tanya tapi saya nak cerita. Siapa kata makan pil tenang? Tu kan doktor kata. Ramai orang buat mujarab, tapi sebenarnya tu bukan ubat tenang yang sebenar. Dia hanyalah sekejap. Ada orang dia nak rasa enjoy, seronok dalam diri, lah hati dia rasa seronok, tak nak fikir masalah. Apa dia buat? Dia pergi tunggang minum arak. Maknanya apa? Ketika hati yang minta makanan, tapi dia bagi makanan mulut, makanan perut. Ada tak orang cari ketenangan, pergi hutan, pergi sungai, pergi duduk tepi pantai? Dia tengah stres, duduk tepi pantai. Mungkin hilang sekejap waktu dengar deruan ombak, kicauan burung, bunyi air sungai. Tapi tu sebenarnya makanan telinga, makanan mata, dapat tengok tempat cantik, dengar bunyi yang menenangkan. Tapi lah kali balik rumah dia tak tenang juga. Kalau yang kita nak bagi makan tu hati, jangan bagi benda makanan untuk telinga, jangan bagi dia makanan untuk perut, untuk mulut, untuk mata, untuk organ lain. Mesti kena cari makanan hati. Soalan dia, apakah makanan hati? So ada dah pun dalam Quran. So benda apa tu sebenarnya makanan untuk hati ni? Simple je Allah sebut. Yang selalu dulu zaman IKIM baru diperkenalkan. Memang ayat ni selalu diulang dalam IKIM. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Siapa betul-betul nak tenang, jangan buat tattoo. Jangan sekadar pergi pantai, duduk tepi laut, bercampur dengan kawan-kawan yang kita rasa macam dia boleh hilangkan stres kita. Tapi percayalah, kalau benda tu bukan makanan hati, dia sekadar makanan telinga, makanan mata, makanan perut, sekadar untuk macam enjoy, serius, dia tetap tak akan masuk jadi makanan hati yang sebenar. Melainkan kita yang ingat dekat Allah.